Bayangkan berdiri di depan binaan gergasi, tapi anda masih tak faham bagaimana ia dibina. Inilah yang berlaku pada Great Pyramid of Khufu. Piramid ini adalah yang terbesar antara semua piramid di Mesir, dibina lebih 4,500 tahun yang lalu dengan ketepatan luar biasa. Yang paling mengejutkan, ia pernah menjadi struktur paling tinggi di dunia selama lebih 3,800 tahun. Ketinggian asalnya sekitar 146 meter, sesuatu yang hampir mustahil dicapai tanpa teknologi moden. Lebih daripada 2 juta blok batu digunakan, setiap satu boleh mencecah berat beberapa tan. Namun yang pelik, susunan batu ini sangat tepat hingga hampir tiada ruang di antara sambungannya. Ini menunjukkan tahap kejuruteraan yang sangat tinggi, yang masih sukar dijelaskan sepenuhnya hari ini. Bayangkan, binaan ini bukan sahaja besar, tetapi juga hampir sempurna dari segi struktur. Dan yang lebih menarik, ini hanyalah permulaan kepada misteri sebenar piramid ini. Kalau anda suka fakta misteri macam ni, jangan lupa subscribe. Setiap hari ada fakta baru yang mungkin mengubah cara anda melihat dunia. Lihat kompas. Sekarang bayangkan binaan ribuan tahun dahulu lebih tepat daripada itu. Itulah kehebatan Great Pyramid of Khufu. Piramid ini hampir sejajar sempurna dengan arah utara sebenar bumi, dengan perbezaan yang sangat kecil hampir tidak dapat dikesan. Yang paling mengejutkan, ketepatan ini dicapai tanpa alat moden seperti GPS atau satelit. Setiap sisi piramid juga hampir sama panjang, menunjukkan ukuran yang sangat konsisten dari setiap sudut. Ini bermaksud mereka bukan sekadar membina besar, tetapi membina dengan ketepatan matematik yang luar biasa. Bagaimana mereka menentukan arah sebenar bumi? Masih menjadi persoalan yang belum ada jawapan muktamad. Ada teori mengatakan mereka menggunakan bintang atau bayang matahari untuk mendapatkan penjajaran yang tepat. Bayangkan, dalam dunia tanpa teknologi moden, mereka mampu mengunci arah bumi ke dalam batu. Dan yang lebih menarik, semakin dikaji, semakin ketepatan ini sukar dijelaskan. Kalau anda suka fakta misteri macam ni, jangan lupa subscribe. Setiap hari ada fakta baru yang mungkin mengubah cara anda melihat dunia. Bayangkan masuk ke dalam piramid, panas di luar tapi dalamnya terasa stabil. Fenomena ini bukan kebetulan. Di dalam Great Pyramid of Khufu, suhu dalaman kekal hampir konsisten sepanjang masa. Walaupun suhu luar boleh berubah secara ekstrim antara siang dan malam. Yang paling mengejutkan, suhu di dalamnya sekitar 20 darjah Celsius, hampir sama dengan suhu purata bumi. Ini menunjukkan reka bentuk piramid bukan sekadar struktur batu, tetapi juga mempunyai sistem kawalan haba semula jadi. Dinding batu tebal menyerap haba pada siang hari dan melepaskannya secara perlahan apabila suhu menurun. Hasilnya, bahagian dalam kekal stabil dan seimbang. Bayangkan, tanpa penghawa dingin, tanpa teknologi moden, mereka sudah memahami cara mengawal suhu secara semula jadi. Ini membuktikan pembinaan piramid bukan sekadar besar, tetapi juga pintar dari segi kejuruteraan. Dan yang lebih menarik, masih banyak fungsi sebenar struktur ini belum difahami sepenuhnya. Kalau anda suka fakta misteri macam ni, jangan lupa subscribe. Setiap hari ada fakta baru yang mungkin mengubah cara anda melihat dunia. Masuk satu lorong, tapi tiba-tiba ia bercabang dan berubah arah. Inilah pengalaman sebenar di dalam Great Pyramid of Khufu. Struktur dalaman piramid ini dipenuhi dengan laluan sempit, ruang menaik, menurun dan bilik tersembunyi yang kompleks. Yang paling mengejutkan, susunan laluan ini tidak jelas tujuan sebenar, seolah-olah direka untuk mengelirukan. Ada laluan yang buntu, ada yang membawa ke bilik penting seperti King's Chamber dan Queen's Chamber. Ini menimbulkan persoalan besar. Adakah ia sekadar reka bentuk atau sistem keselamatan untuk melindungi makam? Setiap lorong dibina dengan sudut dan ukuran tertentu, menunjukkan ia bukan dibuat secara rawak. Bayangkan, masuk ke dalam tanpa panduan, anda mungkin tidak akan jumpa jalan keluar dengan mudah. Ini menjadikan piramid bukan sekadar struktur,
tetapi seperti teka-teki batu berskala gergasi. Dan yang lebih menarik, masih ada bahagian dalaman yang belum diterokai sepenuhnya hingga hari ini. Kalau anda suka fakta misteri macam ni, jangan lupa subscribe. Setiap hari ada fakta baru yang mungkin mengubah cara anda melihat dunia. Bayangkan piramid yang anda lihat hari ini sebenarnya bukan rupa asalnya. Apa yang hilang mungkin lebih mengejutkan. Dahulu, Great Pyramid of Khufu dilapisi dengan batu kapur putih yang sangat licin. Permukaannya berkilau di bawah cahaya matahari, hampir seperti cermin gergasi. Yang paling mengejutkan, lapisan luar ini hampir hilang sepenuhnya hari ini. Batu-batu tersebut dipercayai dicabut dan digunakan semula untuk binaan lain, terutamanya di bandar berhampiran seperti Kahira. Tanpa lapisan ini, piramid yang kita lihat sekarang kelihatan kasar dan bertingkat-tingkat. Namun pada asalnya, ia adalah struktur yang licin dan sempurna dari bawah hingga ke puncak. Bayangkan, sebuah binaan gergasi yang bersinar di tengah padang pasir. Ini bermaksud apa yang kita lihat hari ini hanyalah rangka sebenar, bukan versi penuh yang pernah wujud dahulu. Dan yang lebih menarik, tiada siapa tahu rupa tepat kemasan asalnya secara keseluruhan. Kalau anda suka fakta misteri macam ni, jangan lupa subscribe. Setiap hari ada fakta baru yang mungkin mengubah cara anda melihat dunia. Bayangkan melihat piramid dengan puncak yang sempurna. Tetapi hari ini ia kelihatan terpotong. Apa sebenarnya yang berlaku di bahagian paling atas itu? Dahulu, Great Pyramid of Khufu dipercayai mempunyai chapstone di puncaknya, dikenali sebagai Pyramidion. Yang paling mengejutkan, puncak ini mungkin disaluti emas atau bahan berkilau yang memantulkan cahaya matahari. Ini menjadikan keseluruhan piramid kelihatan lebih megah, seolah-olah bercahaya dari jauh di tengah padang pasir. Namun hari ini, bahagian itu sudah hilang sepenuhnya dan tiada siapa pasti ke mana ia pergi. Ada yang percaya ia dicuri, ada juga yang mengatakan ia musnah akibat faktor masa. Tanpa puncak asal, kita hanya boleh membayangkan rupa sebenar piramid ketika zaman kegemilangannya. Bayangkan satu titik di atas piramid yang mungkin pernah bersinar terang, menjadi simbol kuasa dan keabadian. Dan yang lebih menarik, sehingga kini bentuk sebenar chapstone itu masih menjadi teka-teki. Kalau anda suka fakta misteri macam ni, jangan lupa subscribe. Setiap hari ada fakta baru yang mungkin mengubah cara anda melihat dunia. Bayangkan piramid terbesar di dunia, tapi tiada jasad Firaun di dalamnya. Ini antara misteri paling pelik dalam sejarah. Great Pyramid of Khufu dipercayai dibina sebagai makam Firaun Khufu. Namun apabila diterokai, tiada mumia ditemui di dalamnya. Yang paling mengejutkan, ruang utama seperti King's Chamber hanya mempunyai sarkofagus kosong. Tiada harta besar, tiada jasad, seolah-olah sesuatu telah hilang atau tidak pernah ada di situ. Ini menimbulkan pelbagai teori, antaranya kemungkinan makam telah dirompak sejak zaman dahulu. Ada juga yang percaya piramid ini bukan sekadar makam, tetapi mempunyai fungsi lain yang lebih kompleks. Bayangkan, binaan sebesar ini, namun tujuan sebenarnya masih dipersoalkan. Ini menjadikan Great Pyramid bukan sekadar monumen, tetapi teka-teki sejarah yang belum selesai. Dan yang lebih menarik, semakin dikaji, semakin banyak persoalan yang muncul. Kalau anda suka fakta misteri macam ni, jangan lupa subscribe. Setiap hari ada fakta baru yang mungkin mengubah cara anda melihat dunia.